ada pertukaran giliran-gilirannya. Sekarang saya minta YB pilih untuk bahas. Lepas itu kita ikut balik aturan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua kerana memberi saya peluang untuk sesama membahaskan rang undang-undang Akta Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Saya pun nak memberikan satu rangkap patun seperti jiran saya tadi, Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Burung merbah hinggap di dahan, dahan bergoyang di sapu bayu. Kalau stok beras cukup di pasaran, tidaklah rakyat risau selalu. Oh, bagus. Terima kasih. Datuk Yang Bertua, langkah perundangan dengan meminda Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 Akta 522 ini seperti yang diperjelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi adalah dialu-alukan yang bertujuan untuk merombak struktur industri padi negara, menangani isu manipulasi pasaran serta menjamin keterjaminan makanan nasional daripada monopoli rantaian bekalan. Saya juga amat bersetuju dengan objektif kerajaan bahawa RUU ini boleh mengurangkan penyeludupan dan pencampuran grade dengan hukuman yang lebih berat ke atas pemborong tegar yang menukar label atau mencampurkan beras tempatan SST dengan beras import SSI untuk keuntungan tidak beretika dan juga kesalahan-kesalahan yang berkaitan di bawah Akta 522 ini. Datuk Yang Dipertua, saya juga berharap dengan adanya RUU ini, pihak berkuasa dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dengan menjebu, menyita dan membekukan lesen kilang atau pemborong yang menyorok bekalan beras semasa krisis. Dengan kuasa yang diberikan di bawah RUU ini, juga kerajaan dapat memperkenalkan kerangka pelarasan harga padi siling dan lantai yang lebih fleksibel mengikut kos input semasa pesawah seperti baja dan racun berbanding harga statik sedia ada. Datuk Yang Bertua, seterusnya saya melihat RUU Akta Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 daripada dua perspektif yang berbeza. Pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak baru-baru ini, Kerajaan Sarawak telah meluluskan Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 bagi menumbuhkan sebuah badan korporat yang menyelia serta memacu pembangunan mampan industri padi dan beras di negeri Sarawak. Semasa membentangkan RUU tersebut di DUN Sarawak, sebelumnya diluluskan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak memperjelaskan rang undang-undang tersebut bertujuan untuk melengkapi rangka kerja persekutuan sedia ada, terutamanya dalam memperkukuh peranan negeri dalam pembangunan, penyelarasan dan peningkatan industri padi dan beras di Sarawak. Datuk Yang Dipertua, persoalannya adalah sekarang bagaimana kerajaan persekutuan boleh memastikan tiada pertindihan kuasa persekutuan dan kuasa negeri apabila melaksanakan akta yang sedia ada, khususnya pindaan di bawah RUU ini nanti. Fasa-fasa yang saya sebut di bawah pindaan RUU ini adalah berkenaan dengan pindaan kepada perenggan 4/2/C, Seksyen 22, Seksyen 29 iaitu Fasa 5 berkenaan dengan kecualian di bawah Akta 522. Adakah pihak kerajaan persekutuan telah mempunyai garis panduan yang jelas yang telah dipersetujui dengan Kerajaan Sarawak supaya tiada pertindahan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak kelak? Datuk Yang Bertua, perkara yang kedua yang perlu diperjelaskan oleh kerajaan adalah berkenaan dengan pindaan RUU ini, khususnya Subfasal 3(A) bertujuan untuk meminda Fasal 22(1) dan Subfasal 3(B) bertujuan untuk meminda Subsection 22(2). Penalti am yang dikenakan di bawah Seksyen 22 ini nanti adalah menyeluruh dan berlipat kali ganda daripada penalti yang terdahulu termasuk individu yang melakukan kesalahan pertama, kesalahan kedua dan seterusnya
Ini pun telah diterangkan dengan jelas oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi apabila membentangkan ROU ini sebentar tadi. Persoalannya sekarang, adakah kerajaan mengambil kira individu yang menjalankan aktiviti sebagai contoh, menjual lebihan padi beras mereka di R&R. Sebagai contoh, sepanjang laluan mana-mana lebuh raya kalau di Sarawak, di Pen Borneo, dan tamu di pekan-pekan kecil yang tidak berjauhan daripada rumah panjang mereka bagi menampung kehidupan seharian mereka. Aktiviti kecil-kecilan ini adalah dipaksa oleh keadaan untuk menyara kehidupan keluarga mereka, dan lebih-lebih lagi dengan harga barang melambung tinggi disebabkan oleh krisis ekonomi global, di mana mereka tidak ada pilihan daripada menjual stok tuaian mereka bagi menampung kehidupan seharian. Kedua adalah petani-petani yang menjual lebihan tanaman padi mereka yang bukan tujuan komersial dan tujuan komersial berskala besar, hanya untuk menampung kehidupan seharian mereka. Ini memandangkan Seksyen 22 seperti di bawah pindaan di dalam ROU ini nanti adalah menyeluruh, termasuk kesalahan individu seperti contoh-contoh yang saya telah jelaskan tadi. Dato' Yang Tua, walaupun tiada tindakan undang-undang telah diambil sebelum ini, kesalahan di bawah undang-undang tetap menjadi satu kesalahan. Maka pindaan di bawah ROU ini harus dibuat dengan mengambil kira isu-isu dekat di hati rakyat yang melibatkan individu di luar bandar. Dato' Yang Tua, saya cadangkan, memandangkan kita ada peruntukan Seksyen 29 di bawah ROU ini, supaya ada satu garis panduan pengecualian digubah di bawah peraturan dan adanya klausa pengecualian khas untuk individu yang saya sebutkan tadi. Mekanisme dia kita tinggalkan, beri untuk kerajaan, untuk kementerian, untuk memperhalusi, untuk mencari jalan, untuk memastikan mereka ini dikecualikan. Dato' Yang Tua, sekali lagi, Pak Midik, saya sememangnya menyokong polisi dan objektif ROU ini, tetapi saya memohon supaya kerajaan mempertimbangkan cadangan saya tadi dan memberi penjelasan kepada isu yang saya bahaskan sebentar tadi. Dengan ini, Dato' Yang Tua, saya mohon menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih YB Pele. Sekarang saya jemput Senator Tuan Haji Mustafa.